Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita mari tengok bekas pondok sikit dah. Bekas pondok jimat cemur dah. Siapa dia jimat cemur ni, iaitu chair dah. Kalau kira kapung-kapung kau panggil chair bagi Dr. Aman lah dah. Ya babo ni telah meninggal 30 tahun lebih dah dah. Lepas tu dia ini insyaAllah cucu menatu akan nak mari sambung amanah tu dah. Ni kita dok tengok dok email dok mari bagi sikit banyak berkenaan dengan sejarah pondok cemur ni dah di posting Jabe di Goni ya. Ni bekas-bekas pondok dulu belakang ni dah. Ya dulu saat ni tu ya babo buka untuk orang kampung ada keluarga berkelamin tu. Mari wi buka tapak dah 10,000 masa tu dah. Ya buka wi bina umur dengan harga tapak sana itu 10,000 dah. Ni jadi bekas-bekas ya belakang ni. Ni pondok ada lagi dah. Ni hawa babo tak ada klik tapi ada lagi dah. Demo tak ada klik bakal terus duduk sini dah. Ada lagi beberapa pondok. Dan juga insyaAllah dah suasana demo-demo ni akan boleh tengok klik dah, menyaksi kembali suasana demo duduk dengan babo dulu saat itu lagu mana keadaan itu tu insyaAllah dengan bantuan kita terhadap babo Dr. Aman ni akan boleh tengok klik dah suasana dulu-dulu tu. Jadi amanah babo jimat cemur tu akan disambung oleh cucu natu beliau dah, iaitu Dr. Aman. InsyaAllah ni dah bagi siapa-siapa ada kemudahan sikit sebanyak boleh lah kita sama-sama bantu dah untuk kita boleh menyaksi pondok yang sudah ditinggal 30 tahun akan dibangkit balik oleh cucu menatu beliau dah. Ni tak email no? Orang tua. Oh ni nah. Orang tua tu email dah. Kakak ipar mula babo jimat nah. Ni duduk sini belakang ni dah tempat ya Allah galik tengok galik tengok dah. Insya-Allah tengok. Galik tengok. InsyaAllah lah boleh kita bakal bantu dah supaya anak bangsa kita saat itu sentiasa duduk dalam agama dah, sentiasa duduk dalam agama insyaAllah. Ni tuai klik golok. Ni dia lagi ni dah. Lagi dia lagi ni. Kawasan pondok dah. Kawasan pondok masa babo dulu dah. Ni pondok babo dulu. Ya babo buka untuk orang kelamin ya. Orang kelamin mari duduk. Untuk kelamin ya. Dia lah belakang dah. Ni masya-Allah dah. Boleh bagi tengok tapak pondok dah. Dengan tu ini dah, tu ini. Ya babo dulu ni ya kena waris juga dengan orang tua tu ini ni dah. Tu ini di segi cemur dah. Ni pondok ya ni dah, pondok dulu dah. Bukan pondok kata dia duduk kelamin dah mai duduk mengaji. 10,000 kat tu. 10,000 dah merah. 10,000 dah. Dulu lah dah 10,000 tu dulu. InsyaAllah pondok-pondok semua saat itu demo duduk sini saat itu jadi boleh mengaji klik lah dengan cucu babo dulu dah. Alhamdulillah insyaAllah lah boleh. Berapa puluh tahun dah? Apa ada apa tahun? 30 tahun. 30 tahun dah. 30 tahun. Anak murid ya ada lagi ni dah. Ada lagi. Anak murid babo ada lagi dah. Jadi babo saya jadi ngajari mak ni. InsyaAllah lah akan boleh mari duduk di dalam suasana demo dulu dah. Jadi panggil kita Yon Adit dah. Kalau kira boleh Yon Adit dengan cucu pula dah. Cucu babo pondok dulu dah sini ya. Babo apa dulu dah ini? Babo mak dah. Babo mak. Babo jimat cemur. Cemur. Mak cemur jimat. Babo jimat cemur dah dulu. Babo jimat cemur. InsyaAllah. Dengan bantuan kita duk beri sumbangnya saat itu, insyaAllah kita
agak kata tak guna masa banyak tahun lah. Kita boleh tengok suasana pondok, bekas pondok ni akan jadi pondok biasa jenis moden sikit dah. InsyaAllah. Sama ada bina cara mengajar, cara mengaji dah, insyaAllah. Ni dah suasana dia. Banyak lagi dah, banyak gak pondok dah. InsyaAllah lah. Terima kasih semua. Tu email nak buat pergi tengok telaga zaman dulu dah. Jadi orang-orang duduk di pondok ni maknanya mari duk guna air telaga ni. Duk guna air telaga ni. Mana dah kita pergi tengok lah. Telaga dulu dah. Dia mau duk guna lagi lah, dia mau buah pahai dah. Atau hoi ah. Ada lagi. Mak muat. Banyak air dah. Jenis dah dah. Berapa kerek ni? Lah kan. Tak kering dah? Ni telaga dulu ni dah. Demo duk main guna telaga ni. Jadi lebih dari 30 tahun 30 tahun lebih dah. Masa saya tahan. Tapi katuk molek dah. Demo katuk molek telaga ni. Tapi ada orang guna lagi lah ni pun. Demo tak motor mi air kan air tak kering dah. Air tak kering. Ya. Bukan keras tanpa hikmah bicara, bukan lembut hingga hilang pendirian, tegas pada salah, santun pada insan. Inilah manhaj ulama sepanjang zaman. Saat bidah disulap jadi cahaya, saat batil dipoles jadi kebenaran. Mereka bangkit sebagai peringatan, menjaga iman generasi masa depan. Kami singa aswaja, siap siaga membentang kebenaran, menolak